Kita uh, dijajah dan kita telah dirasuk oleh ideologi penjajahan. Untuk memahaminya, kita perlu memahami penjajahan sebagai satu sistem, penjajahan sebagai satu struktur pemikiran, penjajahan sebagai satu konsep. Ramai yang telah berbincang mengenai pasca penjajahan, mengenai menyah jajah dan sebagainya. Dan kebelakangan ini di Malaysia memang rancak perbincangan itu untuk menyah jajah konsep pemikiran, nama-nama dan sebagainya. Tapi kita kurang membincangkan mengenai penjajahan itu sendiri. Sebab apabila kita tahu penjajahan, maka kita tahu apa itu nyah jajah, apa itu pasca kolonialisme, apa itu coloniality, apa itu maksud penjajahan. Dan penjajahan sebenarnya merupakan satu yang telah dibentuk yakni pada abad yang ke-15. Ini penjajahan moden. Sebelum itu pun ada pelbagai bentuk penjajahan. Salah satunya penjajahan Rom ke atas Eropah. Dan tapi dalam penjajahan moden ini kita dapat tahu beberapa sistem, beberapa struktur yang mana kuasa yang lebih besar, yang lebih kuat menakluki sekumpulan manusia ataupun sekumpulan orang di tempat-tempat lain. Jadi ini merujuk kepada penguasaan, penaklukan dan penindasan. Ia merupakan satu projek ras di mana satu ras itu dianggap kolot, dianggap lemah dan jadi terpaksa ditakluki oleh ras yang lain. Jadi itu penjajahan sebenarnya. Dan penjajahan ini telah di Eropah sekarang ni, negara-negara Eropah sedang memadam pengetahuan dan sejarah penjajahan di sekolah-sekolah mereka. Mereka tidak mengajar penjajahan mereka ke atas negara-negara luar Eropah di sekolah-sekolah. Jadi lama kelamaan di negara-negara Eropah, terutama sekali di Britain dan Belanda, mungkin tindakan dan gejala penjajahan itu tidak diketahui. Jadi apakah yang dilakukan oleh penjajahan? Ada 4 perkara yang selalu saya katakan untuk kita tahu. Sebelum itu kita tahu bahawa ia satu konsep, satu ideologi. Ia merupakan satu ideologi rasis. Ada 4 kesan ataupun 4 pengaruh penjajahan. Satu ialah ethnocide. Dan kita tahu penjajahan ini apabila penjajah dia belayar di luar Eropah, salah satu benda yang dilakukan ialah untuk merubah nama, tapak dan tempat. Macam Singapore, Georgetown, dulu Jesselton, di India banyaklah, Calcutta, Madras, Bangalore, Bombay. Dan ini dikatakan salah satu contoh ethnocide. Maksudnya membunuh, membungkam nama-nama tempat. Selain daripada mencuri, menjarah, memadamkan identiti, bahasa dan sejarah. Itu di antara ciri-ciri ethnocide. Yang kedua ialah epistemicide. Menindas, memadamkan, memusnahkan ilmu mengenai tempat, mengenai orang itu, mengenai sesuatu bangsa. Menyingkirkan, melenturkan dan melunturkan dan
menghakiskan asas-asas ilmu yang ada. Itu epistemicide. Yang ketiga ialah memoricide. Yang ini menghapuskan segala naratif, segala sejarah. Misalnya dalam perang ataupun apa yang berlaku di Gaza, Israel memusnahkan universiti dan perpustakaan. Itu ethnocide dan juga memoricide. Jadi segala memori, segala peringatan mengenai bangsa itu dipadamkan dan dihakiskan. Yang keempat ialah genocide. Pembunuhan satu bangsa itu secara fizikal. Ini yang dilakukan pada mana-mana masa waktu dalam jangka masa 400-500 tahun sejarah penjajahan moden. Banyak contoh di Ethiopia, di Afrika Barat, di India, di Kepulauan Melayu pun ada genocide. Millions, berjuta-juta manusia dibunuh. Dan apa yang berlaku di Gaza ialah epitomi kepada penjajahan. Di mana kita tengok, kita dapat lihat, kita dapat saksikan dengan mata kasar kita in real time. Apabila orang putih dia datang mendarat, dia akan ubah nama. Macam Georgetown dari Tanjung Penaga, masuk Taiping, Dixon, Singapura. Apabila nama asal tu dipadamkan, digantikan dengan nama kolonial, ia memberi beberapa andaian. Satu, bahawa tapak itu tidak ada penghuni. Tidak ada orang, tidak ada budaya, tidak ada kegiatan, tidak ada kehidupan. Dia konsep terra nullius. Di mana oleh kerana tidak ada orang, maka dinamakan dengan penjajah. Dia juga bermaksud apabila tidak ada orang, maka tidak ada nama. Apabila tidak ada nama asal, maka tidak ada memori. Tidak ada genealogy. Dari segi geografi, sejarah, budaya, spatial dan temporal. Dan ini membawa satu gambaran bahawa tempat-tempat yang diberi nama orang putih itu ialah tempat-tempat baru, tapak-tapak yang dikatakan oleh kerana nama itu nama orang putih dimiliki oleh mereka. Jadi ini adalah implikasi-implikasi. Maksud dia di sini yang paling ketara ialah ia telah menghakis memori dan sejarah tapak itu. Dan kalau kita lihat tapak-tapak itu sebagai satu rangkaian tapak dalam sebuah negara, maka hakisan memori dan sejarah sebuah negara. Jadi apa yang dilakukan itu amat wajar dan perlu dilakukan dengan secara yang tersusun dan teratur. Saya amat menghargai usaha Islah, bukan hanya sekarang tapi beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Saya ingat 5-6 tahun yang lalu telah mengubah usaha untuk mengubah nama secara aktivis dan saya kata secara gorila. Ada taktik-taktik yang tertentu. Saya pun telah mencadangkan khususnya Georgetown diubah kepada Tanjung Penaga dan Batuah diubah kepada Bagan Tuan Kecil, nama asal. Maksud dari sini, tapak-tapak ini telah wujud nama asal. Jadi elok dan wajar untuk beberapa pergerakan ini berusaha untuk
mengubah. Tapi saya ingin cadangkan bahawa ini adalah satu usaha sahaja oleh satu pihak. Pihak yang bertanggungjawab tidak bertanggungjawab. Yakni pihak berkuasa tempatan. Usaha yang dilakukan adalah secara ad hoc, bukan secara tersusun. Kalau kita serius sebagai sebuah negara bangsa, berujuk pada nama tempat, kita perlu wujudkan satu dasar yang perlu diamalkan dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan tempatan. Sebab tanggungjawab dan bidang kuasa untuk mengubah nama terletak pada pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis daerah, majlis bandaran dan sebagainya. Dan mereka ini tidak ada perspektif. Maksudnya mereka tidak ada sejarah. Mereka ini tidak ada kesedaran sejarah. Presiden PBT tidak ada kesedaran sejarah. Ahli-ahli majlis tidak ada kesedaran sejarah. Ataupun ada kesedaran tapi tidak mahu ubah. Jadi pada saya, mereka lah yang bertanggungjawab, yang berdepan dengan ini, dan mereka lah perlu mempunyai satu semangat nasional. Yang kedua, perlu ada usaha pentadbiran. Maksud dari sini, usaha pentadbiran dan dasar untuk mengubah nama-nama tempat yang berasal daripada kolonial. Itu secara dasar. Tidak semestinya semua. Tapi umumnya. Tapi saya ingin cadangkan satu lagi. Ini saya telah tulis dalam beberapa kali dalam penulisan saya. Satu tribunal bahasa kebangsaan. Tribunal bahasa kebangsaan ini perlu diwujudkan melalui Akta Parlimen. Maksud dari sini, isu mengenai penamaan nama tempat, tapak, kawasan perumahan, jalan dan ruang-ruang lain perlu ditangani oleh satu tribunal yang ditubuhkan di bawah akta melalui undang-undang parlimen supaya ia dapat menjadi satu saluran untuk aduan awam dan ia boleh membuat keputusan melalui timbang tara berdasarkan kepada undang-undang. Jadi kalau kita nak berdasarkan kepada budi bicara, kepada usaha-usaha aktivis, ia tidak akan jadi dengan sempurna. Perkara ini perlu diwujudkan melalui undang-undang. Undang-undang yang akan memberi kuasa kepada perubahan nama-nama tempat di Malaysia.